apa pencapaian akademik murid-murid ini untuk menentukan dia masuk ke tidak sekolah-sekolah yang terpilih. Yang kedua, dia juga akan ditentukan sama ada ke aliran mana. Bukannya daripada semata-mata kepada psiko yang kita sebut tadi. Kalau psikonya minat sains, tapi kalau resultnya D, tak boleh buat. Tak boleh buat. Ya, kita tengok kepada PT3. PT3 ni kita tengok kepada matematiknya, sainsnya, pencapaian itu diutamakan dulu. Barulah kita channel kepada mata pelajaran yang perlu dia pohon. Kemudian selain daripada itu, kita juga perkenalkan oleh vocational yang baru kita perkenalkan sekarang ini. Murid itu naik ke 4, kata 5. Kalau orang lain yang benar, dia dah habis diplomanya. Diploma ditanggung oleh kerajaan yang boleh cari kerja lah. Kita tengok pula oleh vocational course mana. Kalau dia sains matematiknya di dalam aliran sederhana, bolehlah dipikir. Kalau sains matematiknya down semata-mata dan dia tak boleh bawa, maka kita juga tak akan hantar dia ke situ. Jadi, yang utamakan kita PT3 bukan psikologi PAJSK ini sebagai panduan saja untuk membolehkan kita mengambil politik ke sekolah seni ataupun sekolah sukan. Sebenarnya kita baca di samping PT3, kemasukan sekolah-sekolah tersebut juga memerlukan ujian psikometrik bagi memastikan pemilihan dan pelbagai murid bersesuaian dengan kemampuan minat mereka. Psikometrik ini kita tengok minat dia saja. Minat ini lebih cenderung kepada sukan, lebih cenderung kepada seni. Sebab kita dah alami kejadian di mana murid itu memukul sekolah sukan. Minatnya sekolah sukan. Ikut sistem drama kita hantar budak ke sekolah sukan di Johor Bahru. Rupa-rupanya budak itu bila sampai tak cukup anggota. Kakinya tak ada. Nak main sukan macam mana? Kesilapan. Jadi kita perhatikan psikonya macam mana, keadaan pencapaiannya macam mana. Psikometrik ini akan diuruskan oleh guru kaunseling. Oleh guru kaunseling akan perhatikan. Jadi apa yang diutamakan? PT3. Pentaksiran sekolah ini yang diberi band dan juga markah yang diberikan ini sokongkan kepada PT3. Membolehkan pentaksiran sekolah ini dua tujuan. Satu ialah memaklumkan kami di kementerian terhadap pencapaian pelajar ini. Yang kedua ialah membolehkan guru membetulkan apa kemampuan yang belum capai, apa dia kelayakan-kelayakan yang belum capai oleh anak murid ini, dia betulkan pada masa itu. Dan juga melihat murid ini kemampuan belajarnya macam mana. Sebab bukan semua murid lemah matematik itu disebabkan oleh satu sebab. Tidak, ada banyak faktor. Bukan kerana murid ini tak boleh baca kerana satu sebab. Banyak faktor. Anak saya sendiri masuk darjah 1 kurang boleh membaca. Saya duduk dengan dia, tengok betul-betul rupanya kelemahan dia bertukar B dengan D. Saya minta bantuan pakar pembelajaran di sekolah. Tolong betulkan anak saya. Macam mana nak betulkan B dengan D? Lalu saya dapat kepakaran ini. Dan cerita saya yang sama pada kawan-kawan saya. Anak saya sendiri tidak boleh menyebut perkataan roh dalam agama Islam. Baca Quran tak betul. Roh itu disebut dengan tak boleh sempurna. Tak bergetar lidah. Kenapa lemah jadi situ? Ustaz, di DS ni Ustaz tengok. Saya pergi ke sekolah jumpa. Oh, anak kecil tak boleh sebut roh. Saya minta bantuan. Dan anak-anak yang tak boleh membaca ni yang kita ambil program Linus ni kesudahan dia akan cek sampailah ke saya satu pelaporan 2% saja murid di negara kita tak boleh membaca. Apa sudahnya 2% yang selama ini kita tak buat? Murid 2% ini perlu dihantar oleh ibu bapa kepada Kementerian Kesihatan, jumpa pakar. Apa lemahnya budak ini? Tapi minta maaf. Ibu bapa kadang-kadang tak mau mengaku kelemahan anak dia sendiri. Kita sediakan sekolah pencapaian, sekolah pencapaian murid lemah, sekolah budak-budak hyperaktif, sekolah cacat ini. Tapi kalau kita pergi ke sekolah itu sangat kurang bilangan cara. Sedangkan pelajar ini kadang-kadang memang confirm dia memang slow learner. Ibu bapa tak mau mengaku confirm dah digital anak tu Down syndrome. Tak mau hantar ke sekolah slow learner sebab malu. Jadi dengan cara itu ibu bapa kena terima hakikat. Macam juga anak kita tak boleh belajar. Linus, bobok cikgu cakap anak tuan tak boleh membaca. Linusnya tak capai tahap. Tolong bawa ke doktor. Kita tak bawa sebab kita
pakar hospital. Tolonglah betul, apa tak kena dengan anak saya? Rupanya otak dia, otak kanan dia tidak tak boleh berfungsi dengan sempurna. Ada beberapa kaedah perubatan ini. Dan alhamdulillah, anak saya lidahnya yang lidah kita dibawakan ada juga dipotong, barulah dia boleh sebut roh. Saya tak kelakuan. Jadi tolonglah. Jadi perkara-perkara ini memang kita depend pada PD3. That's why kita latih cikgu-cikgu untuk menguruskan PD3 dengan sempurna. Yang lain-lain PJ itu pula dia nak melihat dia ke sekolah sukan. Nak melihat dia ke sekolah sukan. Kita rekod tu disimpan oleh cikgu, diberi laporan, dihantar bersama ke sekolah sukan. Guru ini pencapaian apa? Bolehkah dia menunjuk? Bolehkah dia pakai tubi? Adakah duduk jatuh dia sempurna? Adakah ukuran badan dia sempurna? Adakah BMI dia betul tak betul? Dia mana tuan sebut tadi anak tuan mengalami masalah, katakan contoh ya, obesity. Dapat laporan daripada PHSA. Apa tuan kena buat dengan anak tuan dengan obesity ni? Maka minta bantuan perubatan. Sebab cikgu terhad kepada pengajaran pembelajaran. Pembelajaran kami di situ. Perkara yang lain adalah membantu anak tuan nak menguruskan obesity. Untuk betul-betul dia minat kesukaan, maka dibetulkan. Yang sebelum ni kita jumpa hanya 6 bulan. Lepas 6 bulan belajar, anak kita dah tak boleh dibetulkan. Sudah banyak tak? Jadi inilah peluang kita nak betulkan. Disebabkan oleh sistem kita yang selama ini mengarah kepada orientasi kepada peperiksaan. Sekarang ni kita nak penuhi apa dia jasmani, apa dia emosi, apa dia rohani, apa dia intelektual. Sebab kalau kita perhatikan betul-betul, budak-budak yang naik motor Superman Arab atau motor tu bukannya agama Islam yang PSM tak dapat cemerlang. Setengah tu A. Tetapi kenapa dia jadi macam tu? Sebab penghayatannya tidak ada. That's why lah paper sejarah dengan geografi dalam PT3 kita tak buat pemeriksaan. Kita buat dalam bentuk nilai, dalam bentuk projek. Kita bagi masa 8 kali, 8 waktu untuk pembelajaran maksimum untuk dia membolehkan dia menyiapkan nilai. Sebab kita tengok proses dan end product. Sebab sejarah ini untuk SPM dia akan gunakan pemeriksaan secara open book test. Beri buku macam mana pun kalau penghayatan nilai dia tak akan boleh jawab. Itu yang kita nak bantu